Pertama, operasi ini untuk mengajar rakyat Malaysia bersatu. Kedua, operasi ini untuk membela tanah air kita, kedaulatan kita tidak boleh diperkotak-katikkan. Kita kena terus berdiri teguh, kita menyusun kekuatan kita dan kita membuat benda yang sebenarnya selama ini kita anggap mustahil. Kena ada pencanang macam Cikgu Bat lah, memarakkan semangat. Lemah lelaki ni kena 3 bang. Yang pertama takhta, berebut jawatan, Kuasa, ditawar jawatan, kuasa dan sebagainya. Yang kedua ni harta, kan? Kemewahan apa semua kan. Dan bila ujian takhta dan harta ni datang, ujian paling hujung tu bang akan menyembah bumi lelaki ni bila datang wanita bang. Rasuah dan korupsi ni dia tidak boleh pilih bulu. Kan? Kalau kamu pilih bulu nak perjuangkan mana dan mana, maka kamu sendiri korup. Kepada koruptor, kan? Kamu bersedialah. Bila rakyat menyatu kekuatan, payung apa pun cap kamu pakai, kami datang bersedia mencabut nyawa kamu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di podcast Kabarnya, episod yang ke-45. Masih bersama kita Cikgu Bat ataupun Badrul Hisham Shahrin. Okey, Cik Zul, soalan. Okey, ini pasal yang kes Ops Angkatan Tentera yang kita selubungi sekarang ni kan. So saya tengok ada beberapa matlamat yang Cikgu Bat ada kata outline macam kata LHDN untuk menyiasat, lepas tu promotion untuk Angkatan Tentera tu dikaji semula ke, dan kaitan dengan hospital ICU tu macam mana, betul ke tidak betul. Benda-benda macam ni ada boleh dapat conclusion tak? Boleh matlamat capai? Dia begini, matlamat besar yang saya kata Op Sun Tzu tadi pertama sebenarnya Op Sun Tzu ni apa? Menarik perhatian rakyat dan menyatu kekuatan. InsyaAllah saya rasa paling tidak kita hampir berjaya di situ. Kedua ialah mendedahkan akaun Panglima Tentera Darat itu, dan yang ketiga ialah Tentera Darat itu harus didakwa. Panglimanya, Panglima Tentera Darat. Kedua ialah Op Yamashita. Yamashita ni untuk mendedahkan Katen. Kan? And then Hiroshima to bomb. And then Op Jebat the last battle. Kan? Bila saya sebut juga soal LHDN, ini proses. Contohnya ialah selepas confirm benda tu, besok direman, kita dah boleh pergi LHDN dan sebagainya. Okey. Kenapa? Sebab LHDN harus tahu benda ini dan harus menjawab bagaimana ia boleh terjadi kemasukan duit berulang dalam jumlah yang banyak. Ataupun dia orang patut proaktif, patut dah tahu lah. Itulah dia. Biasalah bang, dalam bab yang itu. Correct. Siapa kita rasa agak ni jugalah, macam pelik lah. You know, kadang-kadang jumlah yang lebih kecil apa semua ni macam tak sempat nak cucuk ATM nak tengok masuk tak masuk, kata benda dah kena dah kan. Itu juga dalam operasi ini kita juga nak membela rakyat. Okey, dalam isu LHDN ni rakyat kena apa semua kan. Jadi kerana itu we want to send a strong signal also to the regime kan. Janganlah LHDN macam ni. Contohnya ialah ada beberapa kepincangan seperti Koperasi Perumahan Angkatan Tentera yang hampir 5 tahun langsung tidak mengeluarkan bayaran. Kan, ada banyak komplain apa semua. Itu juga we will fight along this ops. Walaupun dia bukan intipati utama, tapi ada beberapa isu yang kita harus ketengahkan. Kan? So pada saya sebagai rakyat lah, macam bila kita tengok tiada tindakan kepada individu, seolah-olah macam dewan ni interconnected, macam ada understanding, macam orang ni tak boleh sentuh, orang tak boleh. Ada ke macam tu? That's the impression kita ada. Okay. Protected people ada. Pertama sekali ialah kerana itulah
kita nak kena langgar ni dengan kekuatan yang betul-betul sebab dia ada kartel. Macam dia ada network, you tahu, LHDN tahu, SPRM tahu. Apa juga di Malaysia ni dia ada 2 darjat bang. Dia ada undang-undang 2 darjat. Yang untuk marhain rakyat macam kita LHDN 20,000 kena bayar kan. Bayar dulu baru boleh bincang dan merayu. Tapi bagi orang-orang macam ni tak ada. Tak kena pun. Tak kena pun. Jadi kan itu rakyat ni menyatu. Kekuatan dan pertempuran kali ini bukan hanya kerana Angkatan Tentera, tapi kerana semua kena datang bawa masalah masing-masing. Kita himpunkan, kita berjuang dan memberi tekanan kali ini. Apa ni Cikgu Bat ya, saya tengoklah macam contoh dia bila Cikgu buat ops Sun Tzu tu ya. Ada yang disclosure pasal 41 juta pembelian parachute, tender parachute. I mean, tadi Cikgu Bat ada cerita sikit lah pasal yang parachute ni kurang, dia punya nylon tu pendek kan apa semua. You know, macam mana Cikgu Bat dapat tahu benda-benda ni? I mean, selain daripada fit, macam mana nak tahu betul atau tidak benda-benda macam tu? Pertama bang, saya kena baca banyak buku ketenteraan bang. Kan? Supaya saya tahu apa benda yang saya cari. Kan? Bila maklumat tu datang, dia tak datang sebiji. Dia datang dengan year and say. Bermula dengan year and say. Saya kena baca apa dia, itu, ini, apa semua kan. And then lepas tu saya juga kena pula cari siapa in charge. Lepas tu saya pula kena faham the ecosystem. Siapa bertembung dengan siapa. Company mana lawan dengan company mana. Jadi akhirnya siapa dapat, tim mana menang, supaya saya boleh approach dan saya tahu. Kan? Dan bila saya tahu, itu yang kita keluarkan benda ni. Kan? Dan dia maklumat daripada pelbagai sumber. Dia satu lagi macam tadi Cikgu Bat ada cerita, kata ada anggota tentera yang hilang nyawa pasal dia punya vest tu tembus. I mean, it could be a freak accident lah orang putih cakap. Accident yang tak dijangka. Tapi macam mana yang Cikgu Bat boleh kaitkan ini kemungkinan kerana substandard? Adakah ada expert beritahu pada benda tu boleh berlaku kerana benda tu substandard? Okey, setakat itu ialah agakkan saya. Itu jangkaan saya. Banyak anggota tentera kita akhirnya anggota tentera kita bukan nyawanya bukan hilang di medan pertempuran. Tetapi oleh kerana kesalahan-kesalahan teknikal di mana peralatan kita tidak cope dengan training dia tu. Saya sebut masa pendek bang. Ketika saya di Maktab Perguruan Raja Melewar pada tahun 93-94 saya buat diploma di situ. 94-95 saya di situ. Apa yang berlaku ialah ada seorang anggota tentera yang batch pertama pergi Bosnia, pengaman kita. Dia berhenti tentera, dia masuk jadi cikgu. Satu kelas dengan saya. Mak Yusri nama dia. Kan? Orang Kelantan. Dia cerita dengan saya. Peralatan tentera kita ni jauh ke belakang. Tapi tentera kita punya keberanian jauh ke depan. Dia beritahu, dia orang training ni dengan tentera Australia, dengan tentera Amerika. Dia orang naik nuri kita, kan? Tentera ni semayang dulu bang. Takut dia. Takut. Dan tentera cakap, kau boleh naik macam ni kan? Dan tentera takut. Tentera kita, itu lelaki mewah tu. Dia naik, dia boleh nyanyi lagi lagu Rosanna kan? Search. Kan? Tapi apa yang berlaku ialah, kan? Kenapa benda ni berlaku? Kita tak pernah menganaktirikan kerajaan kita baik daripada zaman Tun Razak, Tun Mahathir, kan? Bawa lah sampai sekarang ni Anwar Ibrahim. Tentera sentiasa menikmati bajet besar. Kan? Daripada segi semua. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kenapa kita tinggal belakang? Kenapa kita ada kapal terbang tapi enjin hilang? Kenapa kita boleh beli satu kapal selam baru yang orang lain tak pakai dan tak boleh menyelam? Kan? Kenapa kita ada sebuah sebaris kereta kebal yang terpaksa dipotong peluru dan kalau nak menembak kena cari bukit belakang? Semua tu saya tengok, saya terkejut. Ya Allah, ini kalau kita diserang ni kan. Dan yang buat tu
dia ada perlindungan atas perlindungan atas perlindungan atas perlindungan. Lapis-lapis ya. Ya. Dia juga sejak cikgu buat pendedahan demi pendedahan ni, macam mana reaksi daripada pemimpin politik yang berkuasa? Setakat ni bisu. Setakat ni bisu. Setakat ni takut. Kan? Malah ada kawan yang tanya, bos aku punya nama ada dalam tak? Kan? Engkau ada jejak ni tak? Kenapa benda ni berlaku bang? Sebab semua orang buat. Kan? Dia takut bila dia menjawab, dia akan jadi Sabri Zali. Tak masuk pun dalam op, tiba-tiba kau jawab kan. Kau kena sebat macam tu. Serah diri. Jadi, kerana itu, kita kena, ini bukan soal salah siapa. Ini bukan operasi bala dendam. Ini bukan operasi nak kerjakan A, B, C, Ali, Abu, Acong. Tak. Ini operasi yang kalau abang tanya saya secara rumusannya, pertama, operasi ini untuk mengajar rakyat Malaysia bersatu. Kedua, operasi ini untuk membela tanah air kita, kedaulatan kita tidak boleh diperkotak-katikkan. Tapi nampaknya dia punya extent of dia punya corruption tu melebar, dan banyak perkara. We calling for the total reorganisation lah macam ni kan. Total reset, total apa ni. So ada danger dia beberapa ekor kambing hitam akan ke depan dan mungkin rakyat akan berpuas hati. Ada that reason ke saya tidak menolak kemungkinan benda tu akan berlaku, tapi saya minta kepada rakyat Malaysia kan, untuk menyatu kekuatan. Saya dah faham ni mula Walanon, penjilat 2-3 kerat ni kan. Cikgu Bat ni dia sebenarnya nak menghina angkatan tentera kan. Dia ni memang alat apa semua kan. Dah mula dah, semua tu dah mula kan. Tapi bagi saya ialah kita kena terus berdiri teguh, kita menyusun kekuatan kita dan kita membuat benda yang sebenarnya selama ini kita anggap mustahil. Kena ada pencanang macam Cikgu Bat lah, memarakkan semangat. Dan saya alukan sahabat-sahabat kan, sama ada pembangkang, sama ada mahasiswa, kalau ada pemuda daripada parti-parti politik kerajaan, you want to join this battle kan, you are most welcome. Ini bukan sekadar persoalan label parti politik. Tapi of course lah, akhirnya kita kena bersikap jujur. Kalau kamu datang daripada pihak kerajaan, kita kena bersikap jujur. Bila sampai at the point, bila kita jumpa ni, memang tak kisahlah bos kamu ke apa, cakap lah. Sebab bagi saya bang mudah kan, rasuah dan korupsi ni dia tidak boleh beli bulu. Kan? Kalau kamu pilih bulu nak perjuangkan mana dan mana, maka kamu sendiri korup. Yes, correct. Dia lagi satu juga, saya tertarik ada satu phrase ataupun ungkapan yang digunakan dalam proses pendedahan ni lah, 3 tar. Ya. Apa dia 3 tar? Okay. I mean just for kita punya guru saya pesan bang, saya ingat lagi arwah guru saya pesan, arwah almarhum Haji Ishak bin Hitam pesan Ustaz pesan, orang lelaki ni memang dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi. Sama ada kamu khalifah pada diri kamu, pada keluarga kamu, pada kampung atau mukim, atau pada negara kamu. Kan? Tetapi sesungguhnya lelaki ini adalah kejadian yang lemah. Lemah lelaki ni kena 3 bang. Ta yang pertama takhta. Berebut jawatan, kuasa, ditawar jawatan, kuasa dan sebagainya. Yang kedua ni harta. Kan? Kemewahan apa semua kan. Dan bila ujian takhta dan harta ni datang, ujian paling hujung tu bang akan menyembah bumi lelaki ni bila datang wanita bang. Wanita. Dan bila saya go through ops ini, ia benar-benar menginsafkan saya melihat bagaimana mereka berebut nak jadi panglima. Akhir dah jadi panglima, mereka berebut untuk buat harta dan akhirnya mereka menyembah bumi. Saya bagi tahu bahawa kebanyakan yang tadi saya bagi tahu, kebanyakan gate-gate, tingkap-tingkap yang saya masuk ni bermula daripada skandal-skandal mereka.
Pintu masuk dekat situ. Ya. Atau tingkap terbuka. Kelemahan lelaki. Contohnya ialah girlfriend bang umur 26-23 tahun, kau panglima, letak girlfriend jaga safe house, pasang peti besi, girlfriend takat gambar, update Instagram. Kalau orang tak tahu jadi tahu. Ya. Gila, ini satu kegilaan ni orang kata. Tapi kadang dia orang ni bukan calang-calang orang ya. I mean, if you talk about military ni lah, I mean, siapa yang belajar pasal apa ni, hala tuju peperangan, war studies dia apa semua. Dia pakar strategi, bukan setakat cuma orang kata apa, menyusun tentera saja. Dia strategi. Jadi takkan dia tak boleh terfikir ya, bahawa bila you letak orang perempuan apa ni, girlfriend jaga apa ni, dia tak pesan ke? Takkan dia tak boleh berfikir ya, sampai begitu mudah orang kata girlfriend ni boleh update dan buka pintu untuk orang yang nak cari kesalahan dia orang. Ketua kepada yang melatih dia orang ni bang, di pusat latihan, nama dia pusat latihan Puspanas bang. Ya. Jadi ketua dia pun begitu. Betul, bang. ya. Kan? Yang kedua ialah ini yang saya kata kan. Mari kita sama-sama insafi bahawa daripada mereka anak-anak Malaysia, putera-putera Malaysia, sebenarnya kita ada cukup baik, terlatih dan sebagainya yang jauh berpotensi, seharusnya menduduki kursi-kursi tertentu dan strategik dalam pertahanan negara. Tetapi apabila pertahanan itu disusun oleh kartel, akhirnya kita akan jumpa bang panglima-panglima obesity yang sedang memenuhi jawatan sekarang ini. Maknanya kelayakan tu bukan apa kriteria pertama lah. Ya. Kriteria pertama kau join aku. Jadi kita ni macam, yalah, bila sebut pasal masalah tentera ya, tentera ni kita anggap sebagai kita punya last line of defense lah ya. Kita punya the most important bastion lah, pertahanan untuk apa, kedaulatan negara. Bila cikgu buat dedahkan semua ni ya, dia menimbulkan juga satu orang kata rasa, dia bukan saja risau ya, dia juga menimbulkan rasa tekilan ni pada kita ya. Orang macam ni yang kita harapkan untuk pertahankan kita, negara kita ya, boleh bertindak sebegini ya. I mean, tak adakah langsung di jiwa dia orang bila dia orang buat, dia orang jadi askar pun semuanya. I mean, kita tengok bila askar dilatih, disiplin, apa, tiba-tiba boleh end up macam ini. And bukan seorang. Kalau satu orang tu mungkinlah kita kata one on me ni sampai boleh ada buat kartel, boleh ada satu orang kata, you know, what went wrong dengan kita ni ya. I mean, kan itu bang saya sebut rasuah ni akan berlaku kalau yakin atas pun rasuah, bawah akan buat. Lepas tu dia buat kerana atas dia, bang, ni benda dedah ni, rakyat sedang memberi perhatian. Saya nak tanya abang, Perdana Menteri abang ada cakap apa-apa tak berkaitan benda ni? Ketika yang di Pertuan Agong sendiri mengambil sikap, panggil Panglima, panggil Menhan apa semua. Perdana Menteri abang sibuk apa pun saya tak tahu bang. Dia tak peduli benda ni. Saya tak faham lah kalau dia rasa benda ni tak penting. Menhan pula cakap apa? Menteri Pertahanan cakap, kita serius tentang integriti, tapi kalau orang buat aduan palsu, tak ada bukti apa semua, kita tak layan. Dalam keadaan sekarang melontar apa dia? Melontar untuk membela kartel. Dengan menyatakan apa bukti lagi saya nak tampil ni. Pada saya, rakyat ni we are owed a reassurance from maybe the government or you know the king that kita punya pertahanan ni tak dikompromi. Somebody has to come out and say at this point, pertahanan kita masih utuh. Saya mengharapkan seorang Perdana Menteri bukan terbang ke Turki dengan mencari peralatan perang baru. Sepatut dia kena duduk dalam negara ni dan dia kena command dan pastikan, dengan syarat dia bersihat, kena pastikan semua siasatan apa semua ni dengan memberi jaminan benda ni, dia akan pastikan tindakan, pergi menghadap yang di Pertuan Agong,
Bukan biarkan yang di-Pertuan Agong panggil panglima, yang di-Pertuan Agong pula kena titah sorang-sorang kan. Ya. Sebab benda ni dah lepas stage hearsay lagi, dah ada bukti-bukti dan efek dia pun dah meluas. Dia bukan apa bila kita bandingkan. I mean, bukan mengatakan rasuah yang kalau membabitkan pihak polis tu tidak bahaya. Ya. Tapi kalau kita buat perbandingan secara apple to apple antara polis dengan askar ni. Askar ni macam saya cakap tadi lah, dia kita punya last line of defense. Polis ni okey, rasuah dia kadang lepas. Kalau kata ada kes-kes yang orang tuduh bagi orang bawa masuk dadah, rosak negara, betul. Tapi dia banyak bersifat more on a very pribadi dia. Dia orang ni kata dia tak langgar lampu merah, dia kena bayar rasuah. You know that kind of thing. Tapi tentera ni is a different level altogether tau. Senjata kita nak pergi pertahan negara ni tau. Saya nak kalau pencuri masuk, pistol kita tembak keluar peluru. That's right. Keluar angin je. That's correct. You know, so dia bila itulah saya kata bila Cikgu Bat dedahkan pasal tentera ni, dia betapa berleluasa dan luasnya dia punya kartel tu. Dia bukan saja merisaukan lah, saya kata dia memang buat kita rasa macam apalah tinggal kita punya harapan, orang kata. Askar ni pula satu simbol kedaulatan. Betul tak? Kalau kita tengok cerita Sarjan Hassan, kita naik semangat. Even macam cerita Bukit Kepong, walaupun itu polis, tapi dia pertahanan lah. Dia mempertahankan kedaulatan. So bila ini berlaku, dia sikit sebanyak pada saya membuatkan rasa moral kita jatuh. Dan tambah pula banyak bila kita bercakap pula itu, tentera kita kebanyakannya pula orang Islam, orang Melayu. Orang kata, so dia jadi orang kata satu benda yang memang meninggalkan. Kerana itu akhbar Sina minggu lepas menghubungi saya. Ramai orang confused sebab Sina memilih tajuk tu kan. Tajuk Sina ialah pendedahan korupsi tentera malukan negara. Ayat yang saya nak ambil ialah bang, kita harus rasa malu. Betul. Kita kena malu kan. Tetapi kita harus berani apa? Membetulkan keadaan. Kalau kita tak rasa malu, kita takkan betulkan keadaan itu. Kita kena malu dengan perkara tersebut dan kita kena berani membetulkan keadaan itu. Kalau tak, sampai bila-bila benda ini akan disapu di bawah kapet. Ini yang jadi balik rahsia besar. Ni tak boleh, ni malu kita. Ni nanti musuh tahu. Ni tak. Now sekarang kita kena beritahu bahawa ini keadaannya dan kesetiaan pada negara tidak pernah berbelah bagi. Seluruh rakyat Malaysia sebenarnya akan bergadai nyawa kalau negara ini diceroboh. Tetapi ia perlulah berbaloi dengan mempunyai sistem pertahanan yang layak yang selayaknya kita ada lah. Correct. Siapa bila kita tengok kalau katalah based on semua yang di Cikgu Bat detailkan dalam 3 ops tu, senjata kita ni banyak compromise. Alat pertahanan kita semua compromise. Harapnya tak lah. Yalah, but I mean the thing is that kalau katalah kapal terbang tak ada engine. Nak tembak peluru kena letak kat belakang ada bukit supaya jangan benda tertembak di sini. Apa yang tinggal dulu kes kata kapal selam tak boleh menyelam, you know what I mean. So boleh katakan hampir ke semua itu persenjataan. Orang yang nak bawa pikul senjata ni naik pakai parachute kembang tak cukup tali, tak cukup nylon. Imagine, and then pergi tembak pakai vest boleh tembus. Dia punya bulletproof tak proof. Tak bulletproof. So, it is satu keadaan yang pada saya lah amat membimbangkan. Kena betul bang, sampailah kepada ketirisan pembaziran. Saya bagi apa contoh bang. Malaysia ni sempadan kita antara besar. Yalah, kita pun kapal pesisir tak siap-siap sekarang kan. Tapi pesisiran kita, sempadan kita dijaga dengan drone bang. Drone. Drone. Bila saya go through balik syarikat yang dapat ni, macam-macam saya belajar banyak sangat benda dalam ni. Okay, saya beritahu abang, company yang dapat bukan company yang supply dan bukan company yang operate.
Kenapa? Kartel dan kabel bang. Company yang dapat tu tak tahu pun pasal drone. Tapi dia ada lesen, dia dapat. Nilai juta lah. Kan? And then company lain yang run benda tu. Sampai bila benda-benda macam ni? Ya. Kita nak biarkan ya. Bila kita tengok pendedahan begini ni, dia kalau katalah tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, pihak wajib ni tidak meyakinkan kita ada ketegasan. So maknanya selain daripada diorang ni kena tangkap, kena siasat, kita nak tengok juga satu ketegasan. Kalau tak ada ketegasan, Cikgu Bat kena naikkanlah lagi rakyat. Ya, saya bersedia bang. InsyaAllah doakan saya. Dan saya minta sahabat-sahabat semua yang berada atas nama Malaysia dan menyatukan kekuatan, kita kena terus bersama. Dan satu kemungkinan yang saya kena sedia hadapi. Kedua ialah macam tadi saya sebut, mungkin ni wayang sementara tekanan kuat. Kerana tu tekanan kena terus kuat. Kan? Kita juga kena pergi kepada beberapa channel lain kan, untuk terus memberikan pendedahan. Dan kalau tak bertindak, contoh je saya sebut, cerita ICU ni berapa hari bang? Seminggu lebih ICU kan. Sehinggalah semalam apabila saya ugut dengan buat sidang media, memang saya ada gambar. Cuma saya nak menghormatilah sistem ni, bagi muka kat semua orang kan. Sehingga saya kata saya dah dapat maklumat, saya ada gambar, bukan di ICU. Maka ada dua pilihan. Pertama, esok terus pergi ke SPRM. Ataupun pengarah hospital tentera kena keluar kenyataan. Kan? Jadi sampai nak ugut. Jadi ugutan saya tu di-amplify oleh rakyat. Komen banyak, tulis apa semua ni, gerbar. Akhirnya rasa takut, pergi jugalah. Dia benda sesimpel itu saya bagi tahu kan. Correct, dia bukan kerana Cikgu Bat gempak benda tu. Tak. Soal dia lah rakyat amplify benda tu. There is nothing to do. Cikgu Bat ni cuma kalau bukan, insya-Allah Allah akan hantar orang lain juga. Tetapi dengan syaratnya apa? Mesti menyatukan kekuatan. Kalau tak hantar Superman pun Malaysia ni, kalau tak menyatukan kekuatan, tak boleh selesai juga. So right now ni yang menyokong Cikgu Bat ni rakyat biasa, parti, orang berparti. Setakat ni saya kata bang, kumpulan pemimpin parti saya sendiri menyerang saya dengan benda ni. Kan? Saya tanpa berselindung saya sebut. Tapi soal dia ialah rakyat bang. Rakyat ni orang parti, orang tak ada parti, orang politik, orang tak politik kan. Dia ni. Dan saya sebut bang untuk 20 hari alamak padam pula saya punya ni. Untuk 20 hari kan, 25 juta Facebook saya view untuk 20 hari lebih. Dan saya bagi tahu untuk satu posting 1 juta 2 juta lah benda biasa dah sekarang. Dan bila kita detect balik orang yang bercakap benda yang sama ni terlalu banyak bang. Kan? Tapi bagi saya ialah ini bukan kelebihan saya. Ini bukan limelight saya. Kan? Ini kekuatan rakyat Malaysia. Kepada koruptor, kan? Kamu bersedialah. Bila rakyat menyatu kekuatan, payung apa pun cap kamu pakai, kami datang bersedia mencabut nyawa kamu. Correct. Bila kita lihat juga perkembangan yang berlaku sekarang ni, apakah orang kata Cikgu Bat yakin bahawa semangat ini akan kekal? I mean, kita selalu tengok kadang hangat teh ayam orang cakap kan. You know? So adakah semangat ataupun sokongan ni akan kekal, ataupun nanti akan timbul isu baru, distraction apa semua, orang tinggal fokus benda lain? Saya tak pasti bang. Saya tak pasti sebab trend ada pelbagai dalam Malaysia ini. Satu ketika di atas nama arwah Zara, rakyat turun di atas jalan raya, sanggup menghadapi apa saja kan.
wildfire baru dia spray begitu je bang. Ya, betul. Kan? Ya. Tetapi akhirnya bila tiba pilihan raya di Sabah baru ni, saya pergi Sabah tercari-cari untuk menumpang semangat Zara itu. Saya tak jumpa bang. Ya, correct. Itu juga ada kemungkinan kan. Tetapi kerana itu saya bagi tahu kali ini saya menolak tepi. Walaupun saya struggle, saya susah kan. Malah parti saya sendiri bila tak bantu satu bab dia tuduh pula saya pengemis kan. Kali ni memang macam besok pukul 11 pagi saya akan ke MCMC. Kan? Ini MCMC ni pun satu kuda kayu juga. Sebab Sabri Zali buat laporan dekat MCMC. Kita dah dedah bukti sampai orang hidup pun sampai kan. PMCMC nak Cikgu Bat datang soal siasat, bagi handphone, bagi gadget apa semua kan. Saya terpaksa berdepan dan saya seboleh-boleh saya tak nak menyusahkan rakyat. Dan kali ini saya cakap betul-betul kita nak membina satu kekuatan. Jangan distract dengan beberapa benda, dengan ni kena tumpu betul-betul kekuatan kali ini. This is exercise penyatuan rakyat. Correct. Dan tanpa mengira bangsa, tanpa mengira bang, ini kali pertama saya tengok dalam sejarah media sosial saya punya mesej penuh bang. Mesej Twitter penuh, mesej Facebook. Kita tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok. Selalu Gmail penuh saya pernah tengok. Kan? Tapi ini mesej Twitter. Kita padam baru masuk lagi. Kita padam masuk lagi. Kita baru. Jadi saya kena kosong kan. Kalau tidak, tak boleh nak masuk. Kalau tak boleh nak masuk. Siapa yang hantar? Ada yang saya kenal, dia tak kenal. Dia berkenal diri, dia tak berkenal diri kan. Saya ucap terima kasih. Sokongan di berbagai belakang. Tapi saya isu dia bukan duit. Isu dia bukan dana. Isunya ialah semua orang kena tampil dengan diri masing-masing. Correct. Nak buat apa? Saya bukan suruh bekerja, bukan suruh masuk lokap. Menulis, bersuara, bercakap. Dan bila kita bercakap di pasar tu, sebenarnya ada orang akan dengar dan menyampaikan. Correct. Bila kita bercakap di mana-mana, jangan takut. Saya ambil tanggungjawab semua benda. Kod, Cikgu Bat cakap benda ni, biar saya, kalau tanya saya yang berdepan. Kan? Tapi soal dia ialah bila semua ini sedang bercakap benda sama dan sederap, kan itu orang segagah katil yang didudungi payung yang hebat pun akhirnya terpaksa menjerah dan jatuh. Cikgu Bat, sejak Cikgu Bat buat pendedahan ni, sudah ada beberapa orang kata, I wouldn't say ugutan lah, ada kata nak ambil tindakan undang-undang, nak ambil nak laporkan tu dah ada lah pada MCMC ni. So setakat ini ada tak saman ke apa yang... Okey, setakat ini saya tidak dapat apa saman. Isu saman ni bang, dia begini. Bila kita buat pendedahan dulu-dulu pun lah, benda paling mudah sekali nak jawab dengan orang, apa dia? Saya saman. Yes, correct. Saya hantar surat apa semua, tapi tak ada pun. Kan? Cuma pertama kerana itu saya ucap terima kasih kepada peguam saya, saudara Rafiq. Dia ni betul-betul jaga parameter saya. Kan? Sebab akhirnya dia yang akan susah. Kan? Jadi kerana itu bila dia jaga parameter tu, kan? Jadi kita faham bergerak sikit dan sebagainya, dan kita sedia untuk berdepan dengan perkara-perkara seperti ini. Kan? Dan ugutan yang lain ini bagi saya ialah ini recam dan rencah. Okey, yang paling saya risau apa dia? Kalau dia tak ugut bang. Dia tak ugut, maka kita buat benda yang tak betul. Kan? And then kedua ialah kalau dia tak ugut, dia buat je terus. Jadi dia ugut tu kita tengok, ni pun bukanlah berani sangat ni kan. Lepas tu bila dia ugut, dia buat kita berhati-hatilah. Tengoklah kalau ada kereta yang apa. InsyaAllah. Ganjil sikit orang kata yang ikut. So okey cikgu, saya sebelum kita nak wrap up benda ni, dalam tempoh terdekat Cikgu Bat akan buat satu lagi ops. Ops jebat. Itu yang last kali ke ataupun ada lagi lepas tu? Itu yang last. Itu yang last kali dalam operasi besar kali ni. Kempen ini. Dalam kempen ni dia ada 4 operasi. Yang dalam masa terdekat ini ialah Op Hiroshima dulu, kemudian will end up dengan Ops Jebat. Dan saya memerlukan kekuatan rakyat yang sangat luar biasa disatukan untuk Ops Jebat ini.
ada rasa akan berlaku konflik? Saya menjangkakan perkara tersebut, tapi saya berdoa untuk semuanya smooth dan semua memahami keadaan dan mengakui kesilapan, memperbetulkan demi Malaysia yang sama-sama kita cintai. Tapi dalam menghadapi nak buat dedah ops Bat ni, Cikgu Bat ada fikir pasal timing tak? I mean, mungkin nak tengok macam mana certain reaction daripada rakyat ke, daripada pemimpin ke? Ya. Kan itu saya kata, this is about timing, cara kan. Okay, macam Sun Tzu. Kita nak ukur, nak tarik semua. Bila kita wave the benda, detail, account, semua tersentak, nyatu kekuatan. And then we bring Yang Mashita to explain. Dalam Ops Sun Tzu ni, watak ini bukanlah seorang. Dia adalah ekosistem, kartel dan sebagainya. And then impact dan implikasi kartel ni kalau kita tak selesaikan, maka kerana itu datang Hiroshima. Kan? And then last kali Jebat akan cuba menyelesaikan keseluruhan benda ini dengan harapan saya ialah tidak berlaku sebarang konflik, semua orang mengakui keperluan dan kepentingan untuk negara dan tanah air ini dan kita selesai cara baik. Tapi bolehkah saya conclude dan saya anggap bahawa kalau ops awal ini, dah 3 ops tu melibatkan sampai 4-star general apa semua, maknanya ops Bat ni akan lebih tinggi lah. Betul. Mesti lebih tinggi. Saya ada conclusion orang kata Orang kata kalau dalam perang ni mesti dah sampai ke kerana itu saya sebut dan saya nasihat pasukan kita yang kita assemble ni ialah diorang ni go detail bang, sampai masalah guard house pun dia susun. Saya kata 1-star general ke bawah we put aside dulu ya. Ini kita akan selesaikan. Kalau atas selesai, bawah ni akan belajar banyak daripada apa yang berlaku kan. Jadi kali ini ialah bukan sekadar general ini. Semua orang fikir takkanlah seorang general yang hebat boleh buat kesilapan dengan masuk akaun sendiri. Ratus ribu berulang-ulang. Kerana dia yakin payung besar. Dan menyatu kekuatan, insya-Allah kita akan selesaikan satu. Dan insya-Allah kita akan bergerak ke satu-satu. Dan kalau rakyat ni betul-betul betul kukuh macam ni, tekad macam ni, kita boleh selesaikan negara ni bang. Alhamdulillah. Okay, on that note, Cik Zul, ada apa-apa lagi? Okay, Cikgu Bat, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di Kabarnya. Dan kita harap insya-Allah selepas ni mungkin kita boleh bincang pasal Ops Bat lah pula. Nanti apa yang berlaku apa semua ya. Kita harap boleh lah kan? InsyaAllah. Okay, on that note, terima kasih banyak kepada semua yang bersiaran bersama kami di dalam podcast Kabarnya.